السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على رسول الأمين سيد المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Tuhan yang mempunyai alam ini, Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah ini. Dan saya mohon jutaan kemaafan di atas kelewatan yang tak dapat nak dielakkan. Terpaksa tuan-tuan menunggu anak yang baif lagi hina pada malam ini. Jadi malam ini kita sambung pada muka surat yang ke muka surat 21. Baik. Kita membaca kitab Bahrul Mazid juzuk yang ke-18 bab syurga. Yang ada kitab muka-muka surat 21. Yang ada kitab, yang tak ada kitab buka telinga lueh-lueh. Yang ada kitab buka muka surat 21. Kita masih membicarakan lagi bab yang kelima, iaitu bab majaa fi sifati darajatil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan sifat tingkat-tingkat syurga. Muka-muka surat 21. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man shama Ramadana wa shalla as-salawati وحج البيت لا أدري أذكر الزكاة أم لا إلا كان حقا على الله أن يغفر له. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia barang siapa puasa ia akan fardu Ramadan pada tiap-tiap tahun, serta meninggalkan segala dosa besar, dan sembahyang ia akan 5 waktu, dan mengerja ia akan haji ke Baitullah Al-Haram. Jikalau mengerjakan sekali yang fardunya sekalipun, kata rawi, tidak aku ingat adakah disebut Nabi akan zakat ataupun tidak. Tidak siapa kerjakan segala yang tersebut itu, melainkan adalah ia mustahab akan Allah Ta'ala bahawa diampunnya
sebenarnya. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal membawa satu daripada hadis yang disabda oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz tuan-tuan antara sahabat yang dilaknat dan dikafirkan oleh puak-puak Syiah sebagaimana tersebut di dalam kitab Ushulul Kafi. Saya ni bila sebut bab Syiah ni, tuan-tuan, bukan dekat bulu rumah, bulu ketiak rumah. Syiah laknatullahi alaihim ajma'in. Baru-baru ni ada seorang tu guru Syiah baca kitab Ushulul Kafi. Tak mau agak nama Allah. Mudah-mudahan tu guru tu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baca kitab ni tuan-tuan. Ni yang kata Syiah ni kurang ajar tak kurang ajar ni, sansin gila. Baca dalam kitab tu menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi wafat di akhirat kelak, Nabi akan diazab oleh Allah di dalam neraka selama 30 tahun. Ni puak-puak Syiah yang melaknat dan mengkafirkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nak kata apa tak kurang ajar. Sebab apa yang dia kata Nabi diazab oleh Allah di dalam neraka selama 30 tahun? Kerana Nabi berkahwin dengan ahli neraka iaitu Aisyah. Di Al-Ustaz ada dua orang ustazah yang kita kenal pasti. Yang pertama dekat sekolah rendah, yang satu lagi kat sekolah Cina, Kekwa. Dua-dua orang ni mendabik dada mereka ni adalah Syiah. Bangga Syiah. Yang satu sekolah rendah, cikgu tu mengajar, bila sebut nama Aisyah, murid-murid dia jawab laknatullahi alaiha. Ni tentang Syiah. Syiah yang semakin hari semakin parah, yang semakin hari api kemarahan Syiah ni hari demi hari meresap masuk sampai ke dalam rumah kita. Mengajak kita bahawa Nabi bila mati, Nabi bila wafat, Nabi di akhirat kelak, Nabi akan diazab dalam neraka selama 30 tahun disebabkan Nabi berkahwin dengan ahli neraka iaitu Aisyah. Kemanduan Nabi pernah dimasukkan ke dalam kemanduan Aisyah. Disebabkan itu Nabi akan diazab di dalam neraka selama 30 tahun. Dalam dunia ni hanya 13 orang yang tidak akan diazab di dalam neraka, kata puak-puak Syiah. Yang pertama Sayyidina Ali dan 12 orang lagi ayatullah mereka, imam-imam besar mereka laknatullahi alaihim ajma'in. Korang ajak tak ada puak-puak ni tuan-tuan. Ni korang ajak. Saya pernah diurut oleh Syiah. Hantar mesej. Dia kata, weh budak, harap kata hang. Jadi tak kena. Dia kata hang jangan duk terang nak hentam Syiah. Kut hang masuk Sungai Petani, hang masuk boleh, nak keluar tak boleh. Saya balik-balik awal hangat Sungai Petani kata apa hang. Tak ada takutnya cabak orang boleh nak cabak kita silap orang leceh. Kita pun mengaji silap gayung Petani tak ada putih limau ni kan. Tak putih limau dia tak buat orang aja, tak putih limau ni limau. Sebab tu baru ni Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala, yang akan berganding dengan Ustaz Azhar Idrus. Itu dia berganding dah di dataran Merdeka Shah Alam dalam satu program. Di malam tahun baru ni akan berganding dengan Ustaz Azhar juga di dataran yang sama. Ulama dan ulama ni dia warak, dia puji, sama-sama mereka puji. Hak yang duk bangga ni bukan ulama ni, ulama semua. Disebut dalam kata-kata dia, dalam dia mai buat lawatan baru ni di Insaniyah. Disebut di Insaniyah. Al-Ustaz, saya pergi dengar. Dia cerita tentang krisis ataupun satu benda yang sedang berlaku di bumi Syria.
Libya. Tapi mai di Syria, Bashar al-Assad bertahan sampai hari ini. Kenapa? Inilah kata Dr. Syekh Ali As-Sabuni, inilah hikmah Allah Ta'ala taruh umur dan tempoh pemerintahan zalim Bashar al-Assad. Allah Ta'ala simpan. Kerana hari demi hari pekung Syiah, kejahatan Syiah, hubungan baik Syiah dengan Israel hari demi hari makin terbuka. Ketika mana Khalid Mash'al balik ke Palestin, ketua Hamas di bumi Palestin, Khalid Mash'al, tuan-tuan tak tengok benda ni. Buka YouTube tengok ni, dia tengok Maharaja Lawak Mega mampu tengok benda-benda lagu ni. Balik Khalid Mash'al buat ucapan dia di lapangan kapal terbang airport. Apa kata-kata Khalid Mash'al kepada umat Islam sedunia? Wahai umat Islam sekalian, ingatlah pesanan aku bahawa bantuan yang kamu bawa kepada aku sampai hari ini kami terima di bumi Palestin cukup banyak, alhamdulillah. Walaupun kami masih memerlukan ubat-ubatan, walaupun kami masih memerlukan air-air yang bersih untuk diminum, tetapi kami minta tolong hentikan bantuan kepada kami kerana kami masih boleh bertahan. Bawa bantuan ni pergi ke bumi Syria kerana umat Islam di Syria masih memerlukan bantuan ini lebih daripada kami. Bawa sezalim dan sejahat-jahat Israel, tuan-tuan. Dia tak pernah bunuh orang Islam yang duduk tengah semayang dalam masjid. Tak pernah bunuh. Tetapi jahatnya Syiah sampai tahap dia pancung satu kepala pakcik yang duduk tengah semayang di dalam masjid. Tengah pakcik tu rokok, dia main pancung kepala jatuh. Kita duduk nampak kata Iran ni nampak kemas. Tak tersadar. Kita duk nampak Presiden Iran duk cakap pong. Oi, kemas dia ni. Tapi inilah lakonan hebat yang dibuat oleh mereka. Mai pula noh Hasan Nasrullah, ketua kumpulan Hizbullah wal Uzza, bukan Hizbullah, Hizbullah wal Uzza. Cakap ni dia. Tapi tuan-tuan, di belakang sana duk peluk, duk minum kopi, cicah biskut Mary sekali dengan Israel. Nampak hari demi hari nampak. Bila benda ni nampak, kata Syekh Ali As-Sabuni, bila benda ni nampak, tuan-tuan pergi kat dengar ni masjid Matang Gedung baru ni, hangguk tu dekat kita tak faham. Nampak kemas lilit serontan duduk depan dia. Zat-zat hangguk, zat-zat gelek kepala, zat-zat hangguk, zat-zat guling kepala. Ingatkan faham? Ini no. Bila benda ni hari demi hari nampak, tuan-tuan, pihak Iran dan Syria dan Israel berbincang. Tumpuan umat Islam kepada isu Syria ni makin hebat dan pekung Syiah ni makin terbuka. Lalu mereka minta bantuan Israel untuk bom di Gaza untuk mengalihkan tumpuan umat Islam daripada Syria kepada Gaza. Kita dah tengok Syria, tahu Israel bom di Gaza. Tumpuan umat Islam kepada isu yang sedang berlaku di Syria. Alih mai tengok kepada Gaza, tutup sat pekung mereka. Kita ni bukan boleh dengar dia Gaza kena bom. Balik selongkak habis baju-baju pagoda, tarik tang ketiak dia lungguk hantar tu dekat mamak balik suruh pergi hantar. Tu mamak balik tu. Kena mamak balik. Dia tu tak ada apa sikit kalut saja. Lembu hilang pun cari. Kata tak dekat nama calon, mengamuk kawan. Ni tuan-tuan, yang kata Syiah ni cukup bahaya jaga. Syiah satu kumpulan yang cukup bahaya yang duk mengkafirkan para sahabat, antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Barang siapa yang puasa ia akan fardu Ramadan dan meninggalkan segala dosa besar, sembahyang ia akan 5 waktu, mengerjakan
taqaddama min dzambi. Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah ni hari demi hari makin bertambah. Dosa kita ni hari demi hari makin bertambah. Tuan-tuan cuba fikir balik, kalkulat tengok hari ni sambil nak tidur ni. Wali-wali Allah ni antara amalan mereka yang dibuat di antaranya oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ni wali Allah. Wali Allah ni adalah kekasih Allah. Mereka kasihkan Allah. Allah Ta'ala kasihkan mereka. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala menjaga kamu. Itu wali. Wali ni apa? Orang yang kasihkan Allah dan Allah Ta'ala kasihkan dia. Kita duk faham wali. Tanya Pak Long faham wali ni apa Pak Long? Wali ni ustaz, dia boleh jalan dahyak. Tu wali ke Cik Li? Tu Cik Li kot. Ni wali. Wali Allah ni tuan-tuan, antaranya Ibnu Athaillah menjadikan rutin harian hidup dia. Sebelum dia tidur di rumah, duduk atas katil tu, dia letak tangan teteh, dia angkat sikit biar ada area. Dia fikir daripada mula-mula dia buka mata pagi tadi sampai nak tutup mata ni, banyak mana amal kebaikan dia buat, banyak mana dosa dan maksiat yang dia telah kerjakan. Tentu cuba fikir dia. Bila orang yang ada pengkiraan benda ni dalam hidup dia fikir, aku dosa banyak ni aku buat, pahala banyak ni aku buat. Bila dia duduk nampak benda ni, dosa dan pahala ni yang mana berat, nampak kata dosa dan maksiat ni berat, dia segera bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Siapa tak ada dosa tuan-tuan? Bila dosa kita tak pernah taubat, bila dosa kita tak pernah polis, bila dosa kita tak pernah buang daripada dia tuan-tuan, akhirnya hati kita akan jadi keras. Hati kita akan kotor sebagaimana air acah yang duduk dalam parit. Bila hati kotor. Sebab tu bila hati kita kotor ni problem tuan-tuan, problem. Syaitan dia akan cari cara macam mana nak sesatkan kita. Ni tuan-tuan nak main malam ni. Banyak mana kali syaitan duk kacau ni. Nak boleh berimpun ramai lagu ni. Nak boleh sampai tara ni. Syaitan duk kacau ni, jangan duk cerita lah. Ni ada malam tengok jadual masjid macam yang weh. Oh malam ni usah-usah. Yang duk call kita bagi tadi pun ada. Jadi mai tak? Jadi. Nak mai dah. Abang kat bini malam ni, abang nak pergi masjid macam dan weh. Nak dengar usah-usah mengajar. Bini pula ke 6.30 tadi, ajak pergi besar malam. Dia mula. Abang, jom pergi besar malam. Tak weh, abang nak pergi dengar usah-usah malam ni. Bini dia pun memang abang tak nak faham perasaan ad. Dia buat tak kecil untuk dia beli. Jangan duduk layan lagi. Kita main kalau duduk layan dia. Main dulu balik lagi baru pujuk. Nak pujuk dia lagu mana ustaz? Beli sup gearbox. Beli sup gearbox balik hidang atas meja biar gearbox tu cecok dan bingan lagu dulu. Bini dia tengok cerita Naomi. Nangis. Lihat. Main makan. Mau orang kenyang dah. Kalau lelaki cerdik dia tahu kata bini dia merajuk. Hak jenis tak cerdik, tak mau makan sudah, bodoh nampak. Hak tu bini tak cerdik, lelaki tak cerdik. Dia merajuk, pi pegang tangan dia, tarik tak atas kursi, bagi pinggan lah makan. Orang perempuan ni tak ada merajuk, dia tak jari dalam pinggan, dia pusing nasi. Tu dia merajuk. Ajar sikit, angkat, tarik serah, pinggan serah. Dia pun lapar, berat tak ada di rumah. Nak makan apa? Lepas tu, makan. Tanya dia. Ni marah apa ke abang ni Abang, orang ajak pergi besar malam, tak mau. Orang nak pergi besar malam. Nak buat apa pergi besar malam? Orang nak dibelon. Tak apa ni
Kalau hampir malam ni, abang bagi kat hang RM50 di poket. Kalau hampir malam esok dengan abang up lagi 50 bagi sepatutnya kat hang. Bini pun, yes. Selesai masalah. Gangguan syaitan tu nama mengaji ni. Selesai dah bini naik motor, start motor pula dah tak mau hidup. Syaitan ditarik pelan-pelan. Perapat pelan-pelan. Start main masjid. Ustaz pula dah main lewat. Aku 10 minit ke datang aku cabut dah. Ampun tunggu dia. Dah mengajar lama. Aku 10 minit lagi. Network. Tak tahu 3 minit ustaz pun sampai. Ramuh sampai dah. Duduk ngaji ni. Kita ingat setan habis kata tadi ni. Tuan-tuan duduk ni. Setan kacau. Tambah boleh dinding dengan tiang pula lagi mula kita nak kacau. Setan ni tengok teh mata pergi lena. Siapa lena dia tak ada tak mata dah. Dia tak boleh tiang ni pula. Setan kacau teralin dia jolok jubuk. Dia suruh pergi beli yang kerak. Siapa yang mengkit jubuk dia kena jolok dengan setan malam ni. Jangan dia mengkit malam ni. Dia besiak semua. Sat-sat dia kencing. Sat-sat dia kencing. Saya baru ni forum dengan Katrina Rus di Kuala Lumpur. Katrina Rus. Tak tahu ni. Tak dia ni. Tu pelakon baru. Kau tak tahu kenal buat sama nak kenal apa. Katrina Rus. Makcik belum juga. Saya forum dulu ni nama Salam Surah. Dia tak Katrina Rus tu belah orang lelaki. Tuan, 2 jam 30 minit tekok pun tak mungkin. Haram ni orang. Dia ada jelek mata. Tengok Katrina Rus. Kalau kita pergi mengajar 15 minit sekali mungkin dikecil. Dalam hati kata jelek keluar ni. Galak juga pakai lebih main kuliah hari pun. Ni tak syaitan dia ganggu kita. Sampai mana hati kita ni mati. Tu yang Allah Ta'ala kata, orang yang tak pernah polis hati dia, orang yang tak pernah cuci hati dia, orang yang tak pernah fikir macam mana nak buang karat yang ada dalam hati dia, orang macam ni akan terjadi golongan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang yang macam ni hati dia ada penyakit, fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala akan tambah penyakit dalam hati dia. Hati ni mati. Tuan-tuan, syaitan ni dia akan ganggu kita seawal hari pertama kita dilahirkan. Kata Imam Hasan Al-Basri. Hari pertama kita dilahirkan oleh ibu kita, hari yang pertama tu, detik itulah mulanya gangguan syaitan kepada manusia. Ganggu. Sebab tu Islam kata, sebab tu Imam Syafi'i sebut, disunatkan azan dan iqamat pada telinga bayi itu. Ada 6 hak yang kita kena buat sebagai mak dan ayah kepada anak-anak yang baru lahir. Pilih nama yang elok, kerana pada nama tu kata Nabi adalah doa untuk kita. Tuan-tuan nama Hashim, doa untuk tuan-tuan. Maklum nama apa maklum? Maklum? Oh maklum, dengar. Maklum nama Aminah, itu doa untuk maklum. Maklum nama Ruqyah, itu nama dan itu adalah doa untuk maklum. Tuan-tuan nama apa? Husin, doa untuk tuan-tuan. Kita orang Melayu, bila kawan dia nama Husin, dia pemain. Husin. Jangan lengak ya Ustaz, hantu kat 5 balik rumah. No. Johan dengan usuk beca. Husin. Pemain lah nama. Antara tuntutan yang lain azan. Ni ada pula no. Bapak lepas kepiah longgak di ujung negeri no. Duk kata bid'ah. Saya baru ni masuk isu saya di GAM di satu negeri dalam Malaysia ni. Masuk dalam blok Kedah Lani. Saya baca blok Kedah Lani dan baca tulis besar tu gempa. Hui. Kita baca tak gempa ke mana?
Bisa, ada bekas. Tak ada salah apa. Orang tanya saya, gampang tak? Gampang ucap kepala gajah. Tak boleh masuk lah. Dan tak lah, tak bagi masuk sudah. Kita tak ada kisah. Tu semua hak Allah. Dia kata tak boleh azan, tak boleh qamat. Tuan-tuan, ni saya kata, lah ni orang tu bicara tajuk-tajuk besar. Bab-bab kecil tu, tak ada ambil pot dah. Orang Islam hari ni tak habis-habis duk bicara bab kecil. Untuk sembahyang subuh ada tak ada Allah. Hang nak baca, tak mau baca sudah. Hang tukim kira Allah Ta'ala. Usalli dia ada tak ada Allah. Baru sini Kuala Lumpur, tajuk seminar tu pengkajian tentang bubur Ashura. Nak sekedar kau bayar Allah. Saya lepas saya baca saya tazkirah di Masjid Datuk Haji Kamarudin, Petaling Jaya. Habis tazkirah, saya duduk bawah tengah nak tunggu azan. Nak naik baca khutbah. Masa tu daripada edah ni. Handbag ni, risalah ni. Pasal yang AJK Masjid buat pengumuman lah. Minta perhatian ni apa nama dekat AJK syarikat pingan mangkuk ni Pak Long ni dia saudara orang sepupu dengan Pak Long hak apa nama Kedah lah. Lebih baik kita kawan dengan setan yang kita kenal daripada malaikat yang kita tak kenal AJK Masjid itu sepupu dia yang minta perhatian dekat JK syarikat pingan mangkuk lah. Esok kita ada mesyuarat tentang kacau bubuk bubuk suara tak ada nama ni, nama tu lah. Tengah daripada dia umum tu saya baca handle seminar pengkajian bid'ahnya bubuk Ashura tu. Hang tak ada benda lain ke yang nak bincang di seminar tu. Nak apa dekat kita bawa tuan-tuan duk makan bubuk Ashura 10 Muharram tu bid'ah. Ada orang yang katakan saya, Ustaz, masak bubuk Ashura 10 Muharram tu bid'ah. Tak boleh makan. Saya tanya balik, makan apa 10 Muharram baru ni? Saya tak makan apa. Ashura dia tak makan. Tak makan apa? Makan cendol. Buat cendol itu tak bid'ah. Ada letak Nabi masak cendol di mana? Bukan kek masak bubuk nak masuk neraka lah. Demikian. Jawab isu-isu yang besar. Lah ni orang nak kepada pendedahan. Orang dalam ni keliru. Tu baru ni saya masuk dalam radio di KL tu. Satu radio panggil saya pergi buat live tentang soal jawab agama 3 hari. Pergi lah mereka minta 5-6 kali lah. Pergi lah tuan-tuan. Pergi lah ni akta dalam penyiaran. Dia tak boleh tu. Live tu dia tak boleh lah. Nak terima panggilan secara live tu tak boleh lah. Tambah-tambah dah dekat dengan raya ni kita ni. Soalan tu mesti ditapik. Saya masuk on air ini. Soalan yang terima hari ini, esok jawab. On air pula esok. Soalan yang terima itu, lusa jawab. Begitu. Masuk ni, saya jangan takut. Masuk ni, dia bagi dah soalan yang nak kena jawab, ada 20 soalan. Jawab 20 soalan. Tengah tu, on air tu, secara langsung tu, DJ pun kata ya kepada tuan-tuan yang berada di luar sana, yang ingin mengajukan apa sebarang persoalan, bolehlah tuan-tuan hubungi saya dan Ustaz Usam di talian 0262046204 bersama-sama dengan kami selepas ini. Dia pasang lagu. Boleh pandang
Jangan pegang-pegang. Duduk renggang-renggang, bertambah sayang, bengkung selalu. Punya besar suara dia. Masa duduk on air, masa apa lagu duduk berkumandang, kami terima lah panggilan. Ada satu pahlong ni, dia punya gangster dan brutal gila. Kami terima panggilan. Saya hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Mana? Betul tak? Oi. Nasib baik duk rakam ni saya lah hati. Haram hang ni panggil dia elok tadi. Ni nak tanya otak ni. Ya, ada apa? Sengih dah. Tak dicakap elok ke? Saya dah nasib baik ustaz. Kalau tak ustaz saya mati mampus tu. Ustaz nak kata apa? Haram jadah hang. Dia ustaz dia nak kata apa kita? Dia ada kau YB lah ustaz ni pun. YB ni tuan-tuan. Marah pun kena senyum. Tu kata YB tu. Tu yang orang kata tu ahli politik ni kalau percaya. Jadi bercerita kat dia seorang pahlong ni, dia cukup anti dengan ahli politik. YB ni kalau percaya orang politik ni teratur lah. Mereka kata apa tak boleh percaya orang politik ni. Tak boleh percaya apa pahlong tu. Satu hari, bila hari raya mana, dia tak tahu pasal dia orang tak saya lah. Ahli politik ni satu van pergi kempen le hari raya kecil, balik daripada kempen tu driver tu tengah-tengah bawa kelena sedang selekoh depan. Driver ni dia punya pun dan van tu terbalik terjun dalam bendang kat si atas jaya kat YB dia daya 4 ni dah. Pakcik ni pula dia ni jenis lembab dan lori bendui. Pipi tengok esok tu, mayat tu kelempar. Ada yang pingsan, ada yang koma. Lah, yang duk lena kami lah, buat apa lah. Ngantuk sangat lah kot. Dia pergi, okey, tak okey, pingsan. Orang pingsan, dia kata mati. Dia pun korek lubang. Dia fikir buih ke semua tu. Sebulan boleh cari tak jumpa. Padahal lepas tu pingsan. Mati kena kambut. Polis pun cari tengok van duduk dalam benda Pak Long tu. Pak Long, ni van duduk kami ni. Lepas pergi mana Pak Long? Pergi mana tak? Duduk dalam kubur semua dah. Hei, Pak Long tanam tak? Tanam lah mati. Bukan sebelah orang tu mati Pak Long. Tak tahu gerak tak bangkit. YB mana YB? YB pun duduk dalam tu. Pak Long tanam YB. YB tu mati ke Pak Long? Tak tahu nak kata lah masa duduk tanam tu dia duduk angkat tangan. Hei, aku hidup dia weh, jangan duduk tanam. Pak Long tanam juga lah tuan. Orang politik ni tak kali percaya. Kawan tu habak kata hidup dia tak percaya. Ni kata YB marah pun kena senyum. Saya mana tu marah. Bisa cakap belok. Nak tanya kita tak. Nak tanya apa? Nak tanya ni orang duk doa minta KO ni. Saya kata orang tua ni nak beli kat aku datang ni. Tunggu saya. Saya duk terpakar dia cakap kesal. Doa apa? Dia kita baca arti dia baca tahu. Ada yang kita doa tu kita duk ada. Doa apa Pak Long? Ni doa duk minta hancur sama-sama Islam ni. Oh, bila? Bukan tak tahu. Tak ada nak tahu belum ni. Yang doa ni tak orang Islam. Yang kena doa pun orang Islam. Hak doa kat pengenalan tulis Islam. Yang kena doa hancur tu pun kat pengenalan tulis Islam. Dia nak tanya Ustaz, cuba jawab kan? Dia tak dia pun saya jawab Pak Long. Takat kat pengenalan tulis Islam, hidup cara kafir tak guna Pak Long. Dia kata, wow. Dia kata, wow. Hidup cara kafir. Takat kat pengenalan tulis Islam tak guna. Kat pengenalan tulis Islam, hidup tu kena cara Islam. Sengih belum tadi. Sengih saya main lewat. Mula kira 5 tahun dah.
Tuan-tuan orang duk tanya saya, sepatutnya benda macam tu hampa kena jawab. Bukan duk pergi kaji bubur. Bukan duk pergi kaji budak yang baru beranak tak ada bang. Tuan-tuan, budak yang baru bang tu, yang baru lahir bang. Pasal apa? Kata Imam Hasan al-Basri, syaitan dah kacau dia. Syaitan mat, sama-sama budak tu beranak, syaitan bermain pindah. Ulala, 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 ulala. Tu yang pegang-pegang bang, pak pembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pak bangla. Nikah dengan anak darah Ihu. Kalau ni kita kehilangan stok orang lelaki. Kita ni orang lelaki ni tuan-tuan, spesifik yang hampir pupus tahu. Kalau akta menatang dari belah tu kita, kena pergi lepas lah hutan sepadan negara. Saya pergi ceramah hospital Sungai Petani. Ada aku 14 orang lelaki, atlet perempuan semua. Tu yang mereka menikah dengan mangla. Bila pak tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan kata tak boleh sepakat. Dia pula kata ulala, 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 ulala. Pak tu balik. La ilaha illallah. Setan marah. Ulala, ulala, ulala. Dia berbual pula. Allahu Akbar, Allah. Weh, kuat tangguh orang ni. Lari pula. Ni setan kacau kita, tuan-tuan. Itu yang kita kena azan. Syaitan akan kacau daripada mula kita hidup sampai mana kita berada di sakaratul maut. Nyawa kita berada di ghargharah. Itu yang dipanggil sakaratul maut. Sakaratul maut itu maknanya mabuk nak menghadapi mati. Kita mati ni tuan-tuan, sakarah. Sakarah yang saya daripada perkataan sakarah mabuk. Tu yang panggil sakaratul maut tu. Asal daripada perkataan sakarah, itu mabuk. Orang mabuk ni tuan-tuan, cukup boleh. Tiang elektrik depan rumah dia cakap mabuk. Hang ni aku nampak duk tanya nama. Hang kenal kat bini aku apa? Hang tak belah, hang aku tendang dia. Tiang elektrik pun benda aku nak belah apa orang cecak tani-tani aku duduk orang cabut balik lah. Kita dalam keadaan sakaratul maut tu tuan-tuan, syaitan akan mengganggu kita. Dia main menyerupai seorang lelaki ataupun mak kita, main menyerupai mak kita yang mati. Kalau hati ni tak kuat hati. Sebab tu dalam tubuh badan kita kata ulama, hati yang paling tempat yang paling penting adalah hati. Sebab tu orang yang tak pernah buat ibadat, orang yang tak tinggal dosa besar, kata Nabi dalam hadis yang kita baca ni, hati dia akan dipenuhi dengan dosa-dosa dan hati dia akan mati. Dalam tubuh badan kita ni apa dia yang paling penting? Tanya orang perempuan, dia jawab orang perempuan. Tanya orang lelaki, jawab orang lelaki. Apa dia yang kita duk faham dalam diri ni yang paling penting di tubuh badan kita ni? Orang duk kata apa? Muka. Batu muka dia naik jerawat batu besar ibu cari kaki dia pening. Dia pergi beli oleh Total White. Balik tunjuk. Tak cukup tu beli pula Fair and Lovely. Untuk apa nak bagi putih muka? Muka nak putih, hati kelam, no problem dia kata. Muka ni tuan-tuan tak penting, yang ni penting. Buat apa muka hebat, muka cantik, kalau hati tu seperti serigala. Qulubuhum kaqulubuz zi'ab, kata Nabi. Hati mereka macam mana hati serigala. Ini penting letak hati. Sebab hati inilah tempat letaknya iman. Sebab hati inilah tempat letaknya takwa. Hati. Nabi kata apa? La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak lurus iman
duduk di sini. Takwa duduk di sini. Hati. Iman hati. Takwa hati. Hindustan pula kata, apa dia angkat bohot bagal hati. Bohot bagal okey. Hati dah. Sebab tu jaga hati kita. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hati kamu ada 4 kotak. Setiap daripada kita hati ada 4 kotak. Nak jaga hati, kena jaga 4 kotak dikata Sayyidina Ali. Penuhi ke-4 kotak yang ada dalam diri kamu. Kotak yang pertama kotak iman. Kotak yang kedua kotak ihsan. Kotak yang ketiga kotak seni. Yang keempat kotak takwa. Iman, ihsan, takwa, seni. 4. Sebab tu ada orang kata seni tu haram. Pasal apa haram? Kalau haram hati hang tak sempurna. Sebab tu jaga tentang. Sebab tu yang saya baru ni saya rasa kesal. Ada seorang ustaz di Penang ni, dia hentam saya cukup-cukup. Dia hentam saya ni tuan, kau. Dia mengajak kerja hentam saya. Dia mengajak kitab penawar bagi hati. Sejam 30 minit. Dia hentam saya sejam. Dia mengajak 30 minit. Saya duduk mengajak di satu tempat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari itu tu orang ramai. Kita nak buat apa? Orang nak mendengar nak kata apa lah. Kalau tuan-tuan tak mendengar saya mengajar, saya tak boleh marah tuan-tuan. Saya kena tanya diri saya. Awal kuliah orang lain orang ada, kuliah kita orang tak ada. Dia marah kita. Dia kata tuan-tuan nak pergi mengaji apa kau tak usah tu. Tu bukan ustaz. Tu peserta mahara jalan uang mega. Oh, orang. Saya jemput orang tahu. Dia marah, kita duduk nyanyi. Dia marah, kita duduk melawak. Bro. Seorang aku sedar, seorang orang tak sedar. Yakinlah kita nak nyanyi. Hang tak duduk nyanyi, seorang orang tak sedar. Apa ni mental block punya ustaz ni? Apa ni? Cerita. Dia berkelain sama-sama ustaz. Siapa boleh manfaat? Dia berkelain. Ustaz bukan kerana satu, dia berkelain. Dia kerja lawan hak, dia kerja lawan aku, sama-sama sunni. Hak syiah tak lawan. Tu saya kata, berhenti tak berbincang tak berbuang suara, tak berhenti tak. Mari kita lawan syiah dulu. Berhenti tak doa kuno tetap. Lepas ni kita balas balik. Kita klaim balik. Tak apa. Apa orang kata duk nyanyi ni tak tahu orang kata benda tu haram. Ustaz apa? Tuan, apa ni? Kita cakap, baca kitab penawar bagi hati. Jagalah mulut kamu, wahai manusia. Gunakanlah mulut kamu untuk memuji Allah. Tapi mulut hang duk mati orang. Serban lepas. Janggut pusat kerja banyak. Kita selai janggut pun tak. Jadi membaikan keli. Bulu tak ada. Membaikan keli. Misal panjang dah berapa? 6 kali pusing. Bulu tak ada. Membaikan keli. Apa ni? Sebab tu saya kata, hari ni saya nak orang jadikan ceramah agama ni sebagai hiburan. Saya muda, usia saya baru 22 tahun. Saya nak tarik semua generasi. Ceramah saya nak mesra ala. Paklong boleh dengar, maklong boleh dengar, bro boleh dengar, sis boleh dengar, adik-adik boleh dengar. Baru ni saya pergi ceramah tu di IKBN Bukit Mertajam. Ceramah depan 2,000 orang. Kanak-kanak qiraati khatam Quran. Tuan-tuan ingat senang kat ceramah depan budak-budak. Budak-budak di depan, orang tua-tua di belakang. Silat ceramah, silat pentas kita ada ni. Ni kita kata kena mesra'ala. Sebab seni tu salah satu daripada kotak hati.
teriak. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dia boleh teriak. Dia pergi Mekah, Tok Imam baca doa qunut dalam bulan Ramadan, dia boleh teriak. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Teriak wah. Ada mamat seorang ni haram tak teriak pun. Teriak pula pokok ni. Habis banyak orang tanya dia, Syekh, orang lain teriak, awak hang tak teriak. Dia kata pokok tu dosa banyak. Baca hak tak ada dosa. Dia ni hati dia dengan iman, ihsan dan taqwa tak dipujuk. Tapi dia dengar lagu, dia boleh teriak. Dengar lagu. Duduk ramai-ramai dengar lagu, budak main api teriak. Tak faham itu. Dengar lagu anak kecil main api. Anak kecil main api. Teriak. Terbakar hatinya yang sepi. Deng neng neng neng. Bumi yang dipijak kini milik orang hidup kayu. Hidup lusa boleh datuk haram. Datuk hang teriak berangan. Tak boleh datuk. Hati dia kena pujuk dengan seni baru boleh teriak. Bacalah Quran. Kita baca Quran teriak dia ada. Tapi dia dengar lagu dia boleh teriak. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, coba ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Neng 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 neng. Oh, dia kata ya. Ni kata seni tuan-tuan hati kita. Siapa tak minat seni? Cuba abang tengok. Siapa dengar lagu dia pening? Oi, pening. Hak tu kena balik telan pil kuda 2 biji. Biar lu terus senang. Hati dia mati dah. Siapa dengar lagu tak syok tuan-tuan? Ada tak? Pelik. Pak Long, cara Pak Long. Nu lagu lama tu. Usah hati kau lelaikan, aduhai insan. Kita lalai dia tepuk duit tepuk ni. Ada? Kalaulah seni ni haram, tentu Nabi tak wajibkan kita baca Quran kena lagu. Baca Quran Nabi kata apa? Alaikum bitaghanni. Baca Quran kena lagu. Baca lagu tu untuk mengindahkan Al-Quran. Sebab tu Syekh Daud ajak kita pula nak pilih tu imam kena ada 12 ciri. Ciri untuk memilih tu imam. Tuan-tuan ngajilah fiqh dengan siapa pun, tak tak ustaz tu ajak kita pemilihan makmum, tak ada. Yang ada pemilihan imam. Ada dia mengajak majlis petang dulu ini, kita pemilihan makmum. Makmum siapa pun boleh jadi, imam ada geng dia, ada cara dia. Balik buka kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. Yang karang kitab tu Dr. Mustafa Khin dan Dr. Mustafa Bura, ulama Syria. Dia gariskan 16 ciri-ciri imam. Nombor 3 dia kata apa? Imam tu mesti memiliki suara yang cantik, sautul jamil, suara yang indah. Saya dah baca Quran. Syekh Daud pula sebut dalam kitab Furu'ul Masail. Bila baca Quran jangan terlalu sedap, makruh. Jadi
Jangan terlalu teruk, makruh. Dua-dua makruh. Allah Ta'ala tak suka. Sedap sangat pun tak boleh. Teruk sangat pun tak boleh. Baca tak bunyi apa lagu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Tok siap sambung. Wal Padang Pasiru. Tumpuk-tumpuk unta. Tu dia lah. Teruk sangat. Sedap sangat pun tak boleh. Kau Tok Bilal nari. Tok Bilal kaki pedangdut. Tok Imam kaki Bollywood. Tok Imam sesah lagu standar. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tok Bilal pun. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah. Maliki Yaumiddin. Tu tak. Tak boleh. Sedap sangat pun tak boleh. Makruh sangat pun tak boleh. Itu yang kita kata seni. Tuan-tuan nak bang, kena ada seni. Ni duk bang sedih dulu. Dah lah bang sedih. Macam kita pergi kostan lah. Allah. Siapa nak main masjid? Sebab tu pujuklah hati kita, tuan-tuan. Jagalah hati kita. Jaga 5 benda kata Nabi. Tinggalkan dosa-dosa besar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan mencernihkan hati kita. In hajara fi sabilillah atau makasa bi ardihi allati wulida biha. Sabda Nabi lagi, jika berpindah ia dari negerinya dengan sebab mengerjakan jalan Allah ataupun tinggal di buminya yang berperanan yakni tinggal ia di bumi putranya, tidak pindah kerana perang fi sabilillah dan lainnya. Orang yang berhijrah bersama dengan Nabi dan hijrah itu dituntut oleh kita lakukan sampai hari ini. Hijrah daripada suatu tempat ke suatu tempat semata-mata nak mengangkat agama Allah, diletakkan kalimatullah hiyal ulia, meletakkan firman Allah di tempat yang paling tinggi. Tuan-tuan, para sahabat Nabi yang berhijrah dengan Nabi itu tinggalkan kekayaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan tanah air, tinggalkan kepentingan duniawi semata-mata nak menyahut seruan ilahi. Sebab tu yang dia tak terima tu. Hang mai dapat Islam hari ni, hang laknat para sahabat. Hang boleh duk kenal Fatihah apa sikit ni, hang tak kenal, hang tak ingat puak-puak ni yang bersusah payah nak bawa Islam sampai kepada kita hari ni. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan nak hijrah. Tinggal harta, tinggal bini, tinggal anak boleh tahan kira. Bini tu tak tahan tinggal. Anak dengan bini, kita sayang mana lagi tuan-tuan? Sayang bini ke sayang anak? Abang jawab pergi betul bang, jangan nak bohong ustaz silap anak ni. Bini. Abang kita kata bini. Sayang bini tuan-tuan. Saya kalau orang tanya saya, Ustaz sayang bini ke anak? Tobat jawab bini, cuma tak ada lagi lah. Siapa nak ambil jadi menentu orang tak lagi nak buat pemilihan akhir tahun. Sebab apa sayang bini? Anak kita orang boleh pegang, bini mana orang boleh pegang. Anak kita, woi comel lah, budak ni dah ustaz ni comel lah. Tengok pak dia apa? Dia pun pegang. Duk sat bini kita pula tol. Apa comel tunggu lah bini ha. Hang pegang. Tak lepas masjid matahang malam ni saja. Hang pegang ni. Tinggal bini tuan-tuan nak bawa Islam dekat kita hari ni. Kita hak boleh Islam hari ni. Lah kali duk biadab dengan mereka tuan-tuan. Para sahabat tinggal bini. Para sahabat bukan macam Pak Mat. Tuan-tuan dengar cerita Pak Mat nak cerai. Cerita Pak Mat nak cerai dengan bini dia. Bini dia buat sambil belajar. Terlupa buah belajar.
Marah Pak Mat, bukankah engkau sudah tahu kegemaranku belacan? Pergi nak cerai. Pergi depan Tok Qadhi tu 3 bulan lagi nak fikir. Pek mata di ujung ni. Apa nama? Pupul kotor juga Tok Qadhi ni pun. Apa nama? Mewah apa ni apa? Jangan duk marah lah pasien Pak Mat nak dah kawan nak cerai. Ni duk, saya ni nak cerai ni kan bini saya ni. Tak mau konseling dulu ke apa kah? Konseling baru nak cerai. Jangan ada tepuk meja lah, takut ni. Bini dia duduk sebelah. Abang fikir habis. Dan kau tak cerai. Tak sekal. Kak kata apa? Tak dengar apa. Tuli kat sebelah Tok Qadhi ni pun 3 bulan ni dah leceh. Tak kata tak lebih. Memang dia tak faham. Tak keluar ubat sedih. Tu dia kata jangan bagi dia sedih, jangan bagi dia bahagia. Tak keluar seorang ubat. Anak dapat PMR terbaik. Mak kompom seorang tak keluar. Wartawan main temu ramah. Apa perasaan Pak Long, anak Pak Long ni anugerahkan pelajar terbaik PMR. Pak tu relax, manusia boleh relax, Pak. Pak tengok relax, kita pun tak main relax. Main lewat habis lewat tak mampu. Kerja tunggu dia. Pak ni relax tu. Satu relax, yang kedua bapak ni sifat sabar cukup tinggi. Maklum ada belakang dia tu, maklum. Oh, maklum ni sifat sabar ni korang ikhlas cakap lah. Orang lelaki ni sifat sabar tinggi. Orang perempuan tak ada sabar. Tak ada. Tak percaya balik lagi maklum, jangan basuh pinggan 2 bulan. Pinggan dalam tinggi tu sama tinggi dengan bukit bendera. Orang lelaki dia sabar, tak basuh. Sabar, tak basuh. Sabar. Kucing masuk berak dalam rumah, dia tak buat sabar. Dia nak keluar, dia langkah ya. Anak lama pegang nak tahan. Anak kata, alhamdulillah lepas juga keluar. Bini ni tak sabar mak. Basuh pinggan orang lelaki sabar. Sabar tu haram, tak sebagai sedih. Sama di wartawan semua ramah. Apa perasaan Pak Long, anak Pak Long ni anugerah pelajar terbaik PMR tahun ni? Tak ada apa. Esok saya memang sangka anak nak cerdik, saya bakar cerdik wartawan bakar saya cerdik belakang daripada pak tu cerdik, mereka anak cerdik, mereka saya pun cerdik tak ada apa bisa lagak ada mampu. Wartawan itu meramah mak. Apa perasaan maklum anak maklum dianugerahkan pelajar terbaik PMR tahun ni? Tak tahu nak kata apa. Memang tak sangka lah dia nak cerdik. Tak sangka langsung lah. Kenapa maklum tak sangka anak maklum cerdik? Pasal pak dia tu bodoh. Betul mesti betul mak ni. Yang pak tu bangga. Kita bakal benar, bakal cerdik, turun bakal baik besar. Mereka mak lah tak sangka pak tu bodoh. Tu dia bahagia, dia sedih. Orang perempuan ni tuan-tuan, semayang pun orang tak keluar. Tak balik, tak saya balik cek dengan bini semayang subuh begitu. Suara tu perempuan tak keluar. Keluar apa? Tu bukan mayang, tu cerita hantu. Jangan belakang. Tuan-tuan pergi bertinggung depan dia, tengok dia mayang, tak percaya. Tuan-tuan kata kat dia, cakap. Dulu. Tuan-tuan tunggu dia kata tu. Cakap, bodoh, cakap. Dia tak keluar tu. Sama bini Pak Mat, tak sangka, nak cerai. Tok Qadhi pula tengok anak 3 orang duk lipuk-lipuk di mata. Ni apa nama? Mat apa nama?
penama. Mat. Penama. Mat. Ni anak-anak nak duduk dengan siapa? Mat pun dekat dia. Weh marah sungguh lah no. Tunggu tak marah lah. Tak terat. Tok Qadhi pun tanya anak nombor satu. Cik nak duduk dengan siapa Alung? Alung nak duduk dengan mak, nak duduk dengan pak. Pak mak balik haram punya anak. Pergi duduk dengan mak lah. Sudah dengan dia aku. Jangan duk marah lah penama. Kat anak ni lepa penama. Tuhan lepa kan penama. 1-0. Jadi pengadil dah tuan ni. Tanya pula nama dua angah nak duduk dengan siapa angah. Angah pun nak duduk dengan mak. Duduk dengan mak. Susah dengan terigu. Tanya pula nombor 3. Cik nak duduk dengan siapa? Cik pun nak duduk dengan mak. Tak mau duduk dengan pak. Pak mak diam. Tiga-tiga nak duduk dengan mak dah. Tok Qadhi lah tanya. Ni lagu mana pak mak lepas nak duduk dengan mak lepas. Pak mak lagu mana? Tak apa dah. Lepas duduk dengan mak lepas pergi lah. Saya pun duduk dengan mak lepas juga. Harap tak disuterai tu. Para sahabat bukan macam Pak Mat. Hijrah kerana Allah untuk membawa Islam datang kepada kita hari ini. Bila didengar oleh Mu'adz akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu bertanya ia kepada Nabi. Qala Mu'adz, ala ukhbiru bihadha an-nas? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. Subhanallah. Kata Mu'adz, adakah tidak boleh hamba khabarkan pada orang-orang yang apa yang Tuhan hamba sabdakan itu supaya orang-orang tahu? Kata Sayyidina Mu'adz, bila aku dengar saja Nabi SAW bersabda, jaga 5 benda itu, jaga salat, jaga puasa, jaga haji, jaga zakat dan sebagainya, tinggalkan benda-benda yang boleh kamu lakukan dan ia dikategorikan sebagai dosa besar. Kamu tinggalkan benda itu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu dan berpindahlah kerana membawa dan menyebarkan agama Allah. Sayyidina Mu'adz bila dengar dia kata, boleh tak wahai Rasulullah, aku nak khabarkan kepada manusia yang lain. Ni para sahabat nak boleh kutip satu hadis Nabi tuan-tuan, bukan perkara yang mudah. Imam Al-Bukhari nak bukukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7,000 lebih hadis tuan-tuan. Bukannya senang pindah satu tempat ke satu tempat yang lain, pergi pula ke satu tempat yang lain, pergi pula ke satu tempat yang lain, nak kumpul 7,000 hadis. Pergi kumpul tengok pula seorang duduk bohong muntah, pindahlah jauh nak ambil hadis. Pergi tengok ada riwayat tu bohong muntah. Unta tak mau makan rumput pun pek mata hijau. Kata Imam Bukhari, kalau unta tu pun dia bohong tambah aku. Nak abang hadis Nabi pun bukan kerja macam tu, pindah tuan-tuan. Nak abang orang hak duk kaji bohong ni, kena percaya makfum. Orang panggil makfum. Kita sembang dengan dia, bini dia kata apa ni ustaz nak sembang dengan Pak Luhang boleh lah ustaz. Dia abang 10 ustaz nak pakai satu kena tatih 10 kali. Dan saya dengar cerita mak bom mengambil bom. Dua-dua di bom. Satu hari dua-dua orang ni jumpa di market tu, memang dua orang ni cerita ni pun bom juga lah. Duk nyembang dua-dua orang. Mat mula nak bohong. Orang nak bohong ni dia tahu dia cak lah. Dia nak mula bohong, dia buat lagu mana? Dia buat gelap. Anak bohong tu. Me'eh tu. Apa mat? Malah nak cerita. Dah malah nak cerita anu gelap apa? Tak apa. Kemarin dia buat cerita tu. Minggu lepas dah di Kuala Perlis tu. Nelayan orang tu Pak tu dia tangkap ikan temenung besar loh. Ikan temenung besar.
Mek kata besar mana? Hoi, yang lain tu saya besar. Ada tekok tu besar suruh. Besar mana nak? Lepas letak dia ada trailer tayar 12. Ekor tu meleret. Saya baca tak riuh. Ikan termenu. Tak ada trailer tayar 12. Ekor tu meleret dekat. Tak. Mek kata jelas kui nak mohon aku tuan. Mek kata kecil amat. Besar tu kecil. Mak kata sekor besar tu kecil. Mek kata ada lagi besar. Mak tanya ikan apa mek? Ikan bilik. Ikan bilik besar. Ha, tu di Kuala Kedah lepas tengkap kemarin. Besar mana ikan bilik itu mek? Lepas belah-belah perut ikan bilik. Dalam perut ada behu. Tu dia. Perut ikan bilik belah-belah ada behu. Tumbuh. Ni para sahabat nak riwayatkan hadis. Tanya Nabi, boleh ke ya Rasulullah? Nabi kata silakan. Lalu sabda Nabi SAW, jangan kamu kabarkan demikian pada semua orang. Biarkan dia tersembunyi. Tiada orang ketahui. Dan biarkan orang-orang yang beramal dengan bermacam-macam ibadat yang lebih daripada sembahyang, puasa, seperti berpindah pada fi sabilillah atau lainnya, supaya tiada orang berpegang dengan satu amal saja, kerana bahawasanya di dalam syurga itu 100 tingkat. Bermula barang yang tiap-tiap 2 darjat itu seperti barang yang ada di antara langit dan bumi. Sayyidina Mu'adz kata, ya Rasulullah, boleh tak? Nabi kata, tak dohlah. Pasal kalau kamu habaq benda tu Mu'adz, kalau kamu habaq benda tu, nescaya orang akan beramal dengan benda tu saja. Kita nak habaq kata satu benda sebagai kontraktor. Hang nak bagi lepas projek ni 5 benda yang hang jaga. Hang jaga yang ni, hang jaga yang ni, hang jaga yang ni, hang jaga yang ni, hang jaga yang ni. Duit hang jaga. Mana baik kita pergi habaq dekat dia dengan tak habaq. Kalau tak habaq, dia nak mendapatkan kelulusan satu projek daripada JKR. Dia akan buat keseluruhan bangunan sebagai elok. Kalau dia ikut spek yang JKR, dia hanya jaga benda tu saja, tentang benda lain tak pergi. Dia jaga cara nak konkrit saja. Dia tak jaga cara nak plaster. Duk nampak tu terbelah, duk retak. Benda tu pihak Nabi kata Mu'adz, tak payah kamu habaq. Kalau kamu habaq, nescaya dia akan buat benda tu lah. Hijrah, semayang, puasa, keluar zakat, haji. 5 benda. Kalau kamu tak bagi tahu, insya-Allah mereka akan lakukan keseluruhan benda. Mereka tak jaga benda-benda tu saja. Mereka akan jaga keseluruhan benda tu. Sebab tu tuan-tuan, apa yang boleh kita faham dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan? Apa benda yang kita boleh faham? Maknanya kita nak masuk ke dalam syurga, tak cukup kita lakukan benda yang wajib, tetapi kena ditambah dengan benda yang sunat. Tak cukup dengan semayang yang wajib, kena tambah semayang yang sunat. Kita nak jaga semayang tu, jaga subuh, jaga lohok. Lohok lama tak sebut. Lah orang nak panggil zuhur, lah lohok. Jaga subuh, jaga lohok, jaga asar, jaga maghrib, jaga isyak. Tak cukup pasal benda yang wajib kita buat itu, alhamdulillah baik. Tapi kejahatan kita, maksiat dan maksiat dan benda yang Allah Ta'ala larang pun kita buat. Jaga benda yang wajib, kena tampung wajib itu dengan sunat. Puasa bulan Ramadan tu dia tentik belakang dah 30 hari puasa. Rajin dia ni. Tambah orang perempuan lagi rajin. Kadang-kadang raya puasa pun dia puasa. Raya puasa, habis orang baca khutbah balik, orang nak makan ketupat. Mainlah Kak Pah makan. Makanlah Kak Pah puasa. Puasa apa Kak Pah ni raya puasa. Tak tahu nak kata sayang nak tinggal. Tu bukan sayang Kak Pah, tu bangang. Haram puasa apa. Kita puasa elok tentang Ramadan, tapi mata kita tak puasa dalam bulan Ramadan. Mulut kita tak puasa, tak jaga dalam bulan Ramadan, kita tak puasa. Telinga kita tak puasa dalam bulan Ramadan. Boleh nak tunggu buka puasa tu ajak bini dia.
Jom kita duduk kat luar tepi jalan, rumah tepi jalan. Duduk tengok laut ni pun lapar nak mampus. Duduk kat luar tu lelaki bini. Lalu seorang paklong. Lelaki tu besar gila, bini tu kecil. Lelaki tu hitam, bini tu putih. Lelaki tu perut boreng, selungut tu langsung. Oh. Tu dia. Aku ingatkan topi keledar. Perut hitam teratu bini kenal ni. Hei. Bodoh bini dia no. Ini dia kata tak takut kena tangkap basah kot. Dia buat dosa ni. Mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga. Sebab tu ibadah wajib kena ditampung dengan ibadah yang sunat. Itulah yang Nabi nak bagi tahu kepada kita malam ni. 14 masalah menyembunyikan ilmu pada tempat-tempatnya itu harus. Ia apakala disembunyikan ia itu memecut kepada ibadat dan membanyakkan seperti yang tersebut dalam hadis masalah 13, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Masalah 14 ni nak cerita balik apa masalah 13. Tu yang saya syuk hendak ni. Saya syuk baca kitab Bahrul Madi ni sebab tu. Dia habaq satu benda tak cukup. Orang dia cakap tu, dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Dia ulang lagi. Satu benda ni, hak kita baca muka surah awal tu tuan ni. Dia akan ulang masalah-masalah tu. Dia akan ulang balik masalah tu. Sebab apa? Benda yang selalu diulang ni, lazim dan kelaziman dia akan melekat dekat kaflah otak kita. Orang Melayu panggil kepala otak, Arab panggil kaflah otak. Kaflah otak, al-harru wal-birru, al-manququ, wahayun. Bahasa Arab kita. Kepala otak, haru biru, mengkuyun. Lebih kurang, terima. Akal kita ni nak boleh tangkap satu benda, dia kena diulang, dia kena diulang, dia kena diulang, dia kena diulang. Syekh Idris Al-Mardawi dia tahu, kata orang pematang jaguir mengaji akhir zaman, dia tak ada kitab. Sebab tu dia ulang, nak bagi orang pematang jaguir cepat ingat. Tadi dia sebut dah, bila mana Nabi Sayyidina Mu'az tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku khabarkan benda ni yang Tuhan hamba bagi tahu dekat aku ni, boleh tak aku khabarkan kepada orang ramai? Kata Nabi, tak payah doa tak. Maknanya Nabi sembunyikan ilmu. Nabi sembunyikan ilmu. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kamu daripada aku, sampaikan oleh kamu walaupun dengan satu ayat. Tapi hari ini nampak kata hadis itu dia bercanggah sikit. Nabi kata dapat apa daripada aku, sampaikan dekat orang ramai. Tapi hadis yang kita baca hari ini, bila mana Sayyidina Mu'az tak sampaikan kepada orang ramai, Nabi kata tak payah. Sebab apa? Sebab benda itu ada pasal. Sebabnya apa? Sebab Nabi tak mau bagi tahu kalau hafal satu benda tu yang mereka buat. Ibadat lain mereka tinggal. Perbahasan dia kita akan tengok pada bulan hadapan dengan panjang lebar. Jadi masa dah fine. Masa kita dah fine. Jadilah mengaji sejam 15 minit. Bukan boleh lama-lama. Dia alim cepat. Cara mengaji sat-sat pun kitab tak ada. Alim lah. Gagah pergi sejam setengah. Lagi alim cepat. Bulan depan tak main terus. 5-6 bulan kita ada mengaji. Kitab tak ada. Main bulan depan dengan tuan-tuan tak ada. Jadi kita cukup takat tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita belajar pada malam ni sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita untuk menjadikan kita hamba Allah yang lebih hebat, hamba Allah yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana tuan-tuan, akhir kata di luar sana macam biasalah, saya buat mes sedikit-sedikit apa buah-buah tangan daripada Kod Diang tu. Yang pertama saya buat mes minuman halal, iaitu top koko. Top koko. Orang tanya saya, Ustaz, top tu apa dia? Top, T-O-P, top tu apa dia Ustaz? Tolong orang pondok. Saya buat main minuman koko yang tuan-tuan boleh gunakan ia sebagai pengganti kepada Milo. Yang kita duk beli produk Milo ni tuan-tuan daripada Nestle, syarikat Yahudi, yang menggunakan duit kita, kewangan kita yang kita berikan kepada mereka. Mereka ambil duit kita, mereka beli senjata untuk bunuh kita kembali.
Jadi kita ada produk halal. Gunalah produk halal, iaitu top koko. Koko yang saya campurkan dengan ekstrak kurma dan madu untuk memberikan kekuatan ingatan kepada kita. Yang mana yang duduk di rumah, duduk baca kuliah, cari lakum, tak jumpa, beli lagi. Cari lakum, tak jumpa. A'bud, ta'bud, ta'bud, a'bud, a'bud, ta'bud, a'bud, ta'bud, lakum, tak main. Lelah bini dia jumpa aku belakang. Lakum! Oh, dia cari jumpa. Beli tuan. Dan serbuk koko yang kita buat ni juga diruqyah, iaitu dijampi oleh Tuan Guru. Untuk memberikan penerangan hati kita biar terang. Kalau ada sakit-sakit, insya-Allah dengan berkat doa ni, tuan-tuan insya-Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Kita buat mai, tuan-tuan, dengan harga RM17. 900 gram dengan harga RM17. Milo sekilo 17.8 kita buat 900 gram RM17. Orang duk komplain, ustaz, kami nak makan makanan halal tapi mahal. Kita buat mai harga sama dengan dia. Untung daripada jualan ni, saya baru ni dah saya jumpa 3 orang tutup pondok. Untung tu kita dah sumbang sikit kepada pondok-pondok pengajian yang mana nampak dhaif sangat ni, kita sumbang. Dan insya-Allah benda tu juga tuan-tuan, sumber keuntungan daripada penjualan ni juga kita akan masukkan ke dalam dana Mahat Tahfiz yang kita bina bersama, iaitu Mahat Tahfiz Ar-Riyadah. Tuan-tuan balik lagi yang mana ada Facebook, tuan-tuan boleh buka lah Facebook kita. Baik Mahat Tahfiz Ar-Riyadah, tuan-tuan tengok duit yang tuan-tuan berikan, tuan-tuan sumbang tu dah kita naik dah sebuah banglo yang mewah dengan harga sampai hari ini RM300,000. Banglo untuk menampung pelajar tahfiz mengaji Al-Quran ni, kita tak mahu dah dapat leket. Kita buat, tuan-tuan tengok, shilling dia saja kita habis dekat RM20,000 shilling. Budak dia tak mahu mengaji, tak tahu lagi lah. Rumah kita pun tak ada shilling tu, tapi kita buat shilling kapung tu habis RM20,000. Masuk bila iyak mozek sampai ke bumbung, cuma duk lekat tu, tak lekat bumbung tu kita tukar musyrik kapung lah. Dalam bila iyak pun musyrik kapung. Kita tengoklah, kita tangkap semua gambar, tuan-tuan boleh tengoklah dengan pemandangan dia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, saya ucapkan kepada tuan-tuan yang memberikan semangat. Jadi benda ni kita akan guna. Dan juga tuan-tuan yang masih nak meneruskan dana infak kepada Mahat Tahfiz kita, tuan-tuan kami alu-alukan. Tuan-tuan boleh buatlah semangat di luar sana. Dan CD-CD ceramah kita juga berada di luar sana, insya-Allah. CD-CD kita tu berhenti dekat bulan ni kot. Lepas ni Cik Muaz kita ni, Muaz production yang main ambil gambar malam ni tuan-tuan. Lepas main ambil gambar malam ni, lepas akan edak satu negara CD kita. Tuan-tuan lepas ni jangan duduk tidur. Orang nampak muka tuan-tuan tidur, cekar mata ni. Buat hangguk pergi lah, hangguk buat faham dia mengajar tu. Dan kita nak edak tuan, orang nak tengok muka kita. InsyaAllah tuan-tuan, di Kuala Lumpur satu masjid saya mengajar. Masjid tu dulu orang tak apa nak kenal, saya pergi mengajar. Ada juga production daripada sana yang ambil gambar, dia cetak, dia bubuh dalam di kedai-kedai apa semua, dia bubuh dalam YouTube. Lah ni surau tu dapat orang terkenal, dan alhamdulillah kuih ketat lah kita duk ngaji surau tu. Lah ni daripada tengah pasal ekor dah nampak hangat sangat. InsyaAllah kita nak perkembangan yang sama berlaku di masjid tuan-tuan, insyaAllah. CD yang saya bawa main tu, tang mana masjid saya pergi mengajar, saya rakam, kita edak ke Kelantan, kita edak, saya pergi ceramah di Terengganu, kita edak, kita pergi ceramah ni. Masjid dua saya mengajar di Sungai Petani itu, orang ketat lagu ni tuan-tuan, sampai tak cukup ruang dah kita duk mengajar. Kita nak benda yang sama berlaku di Masjid Matang Jamil, insyaAllah. CD itu juga tuan-tuan boleh belikan di luar sana, letakkan dalam kereta, letakkan dalam rumah untuk jadikan sebagai hiburan yang terbaru untuk anak-anak kita. Dan terakhir, ada orang call saya tanya bab umrah tu. Alhamdulillah kita dapat kota tambahan, berbaki lagi hanya 20 seat. Jadi 60 kita dapat. Dulunya kita dapat 30. Lepas tu kota kita dinaikkan dapat lagi jadi 60 seat, berbaki lagi 20. Untuk package 5,800 pada bulan 5. Bulan 5 ni tuan yang kita dah tengok banyak-banyak syarikat tu buat 65, 68. Kawan saya 6950, kita buat 5,800. Pergi sana, buku saya dah siap dah, saya karang, cuma nak tunggu cetak. Kita akan khatam satu kitab yang saya buat, kitab hadis-hadis kelebihan haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kita akan khatam 2 minggu di Mekah dan di Madinah. InsyaAllah kita akan masuk Madinah dulu.
kita akan masuk di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak mengaji kita hadis baginda, dan insya-Allah kita akan khatam di Mekah. Saya duduk tengah plan, kalau boleh, kalau tak dapat gangguan daripada pihak kuasa daripada sana, hari terakhir kita mengaji itu kita akan khatam di Masjidil Haram. Hari biasa kita akan mengaji di hotel, dan khatam tu saya duduk habaq kat kawan saya hantar je tengok. Kami nak naik tingkat 3 tu, kami nak pergi khatam dalam Masjidil Haram, kitab tentang kelebihan 2 tanah haram. Package tu tuan-tuan kita akan bawa, tuan-tuan akan diberikan kursus bimbingan 3 kali percuma dalam package RM5,800, dan di Mekah tuan-tuan akan dibimbing sebanyak 7 kali untuk melakukan umrah oleh pembimbing tabung haji, iaitu ahli muzakarah tabung haji Malaysia. Dia akan bimbing tuan-tuan turun buat umrah, duk keliling Kaabah, duk tawaf Kaabah, di sa'i pun dia akan bimbing tuan-tuan dengan package yang terakhir RM5,800. Habis 20 sikit tu, tahun depan kalau habis bulan 1 ke bulan 2, tuan-tuan nak ikut saya, package kami RM6,800. RM6,800. Yang ni masa kita nak ambil awal, kita nak tempah tiket awal, insya-Allah dapat murah. Yang mana tuan-tuan boleh buat selepas sembahyang fardu Isya. Sekali wallahu a'lam. Terima kasih semua, dan saya sekali lagi mohon jutaan kemaafan kerana lewat, dan saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang kuliah saya. Walaupun saya ni ustaz kepada tuan-tuan, saya ni tok guru kepada tuan-tuan, mengajar tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena ingat, saya ni orang muda, saya tetap pangkat anak kepada ayah-ayah dan ibu-ibu. Kalau saya sentuh mana-mana hati, saya mohon jutaan kemaafan. Yang baik itu sudah tentu daripada datangnya daripada Tuhan yang mempunyai dunia Allah Ta'ala, dan salah dan silap saya mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.